Hello, selamat kembali bersama saya dengan tutorial lain pula. Okey, untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk setting bandwidth untuk Deluge Torrent. Okey, ini adalah software torrent yang mungkin ramai orang Malaysia sudah tahu kerana ia adalah laju berbanding dengan uTorrent, Azurius, Bitcomet. Okey, Bitlord. So, saya akan tunjukkan bagaimana nak setting bandwidth dia lah. Pasal ramai yang cakap bila kita on Deluge punya software, then kita tak dapat nak melayari internet dengan mudah. Pasal Deluge ni dia tarik bandwidth kira agak tinggi. So bila kita nak masuk internet seperti check email, okay, nak buat perkara-perkara yang lain dalam internet tak boleh. Mungkin lembab untuk loading, lambat, so sangkut-sangkut. So inilah cara saya untuk setting bandwidth my own way. So maybe you can follow this. After that tak adalah risau lagi pasal bandwidth. Okay, sebelum apa-apa kita haruslah download dulu Okay, inilah link Deluge Torrent untuk anda download software dia. Okay, http delugetorrent.org. Okay, saya akan tunjukkan website dia macam mana. Okay, inilah website dia. Website dia bercolour biru, berwarna biru. So just download di sini, then you can get the software lah. Sebenarnya Deluge ni adalah untuk Linux punya OS. Then they all sekarang sudah buat untuk Windows Mac OS. So everybody can use it because benda ni memang bagus. Okay, bila anda sudah download, dah siap install, open software tu. Okay, sekarang seperti ini saya sedang download. Saya sudah buka. So just open. Then you can see upload pun laju, semua bagus. Okay, warna biru ni adalah file yang saya seeding, ataupun file yang saya sedang upload. Dan warna hijau ni lah file yang saya sedang download. Okay, untuk setting bandwidth anda boleh tekan edit, preferences. Okay, bila anda sudah tekan preferences, anda akan jumpa kotak one box this one like this, dan akan jumpa network tab seperti ini. Okay, first sekali pertama sekali kita kena pergi ke download tab, lepas tu pergi ke torrents, dan maximum simultaneous active torrents. Kat sini you kena set negative 1, negative 1. So maksudnya ialah unlimited. Masuk unlimited kat sini ialah you can letak anda semua boleh letak berapa banyak file kat sini, berpuluh-puluh tak apa, unlimited. Bila dah set kat sini, pergi ke network. Network pula inilah untuk port, active port untuk Deluge punya software. Anda boleh pilih mana-mana port yang anda suka. Tapi untuk saya guna 5001 to 5020. 5001 to 5020. It's up to you lah nak pilih masa tu pulang. Seeding tak payah buat apa-apa. Bandwidth. Ini tempat yang penting sekali untuk nak set for Deluge ni. Bagi ke global bandwidth usage dan maximum connections. Maximum connection saya letak 150, 150. Supaya dia just connection 150, tak lebih dari tu. Maximum download speed, ini untuk download speed negatif 1. Unlimited. Maximum upload speed saya letak 50. Maximum out slot negative 1. Maximum open connection 8. Maximum connection items per second negative 1. Lepas tu per torrent bandwidth usage maximum connection negative 1. Maximum upload slots negative 1. Inilah saya punya setting untuk saya punya Deluge. So anda boleh ikut. Process
tab, tak payah nak buat apa-apa. Other tak payah, plugin pun tak payah. Okay, just download tab, network tab dan bandwidth tab. 3 tab ni lah anda perlu setting. Okay, lepas itu akan tekan OK. Okay, lepas tu anda akan rasa anda punya speed akan lagi OK, okay daripada dulu, kerana bandwidth anda sudah di set. So tak adalah nanti rasa lambat ataupun lambat nak buka gambar ke nak buka email. Okay, lepas ni anda tidak akan menghadapi masalah ini. So lagi anda boleh try. Jangan lupa untuk cuba. Jika tak boleh tanya. So itu saja tutorial pada kali ini. Selamat cuba. Bye bye.